Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak borak sikit lah berkaitan dengan perjalanan aku yang hari tu. Aku dah pergi Sungai Sekawan dekat Port Dickson, Pasir Panjang. So daripada, kalau aku check map lah, daripada Lukut nak ke Sungai Sekawang tu lebih kurang dalam 22 minit macam tu. Dan dia nak sampai ke sana dia macam pedalaman sikit lah. Sungai Sekawang ni macam pedalaman sikit. So Sungai Sekawang ni sebenarnya jetty, tempat nak ambil gambar. Tempat ambil gambar. Lepas tu ramai orang buat aktiviti mancing. Lepas tu ada buat sewa boat kalau nak pergi mancing kat belah dalam sikit tu. Macam tu lah. Ramai kot orang yang tak tahu tentang Sungai Sekawang ni, kecuali juru foto tempatan lah Negeri Sembilan ni. Cuma kalau info lah, Sungai Sekawang ni dia macam satu tempat yang dulunya dia orang memang buat untuk mancing. Macam tu. Dia jeti kecil jeti kecil yang tempatan punya, macam orang-orang kat kawasan tu je yang buat penangkapan ikan tu. Lepas tu adalah bot-bot kat situ. So, apa yang aku nak cerita kat sini, Sungai Sekawang ni yang aku pergi tempat dia, dia menariknya sebab dia tempat naiknya matahari. Orang kata apa? Sunrise lah. Sunrise dia cantik. Tapi malangnya waktu aku pergi tu, hari dia hujan. So aku sampai kat situ lewat gila lah, dalam pukul 8 macam tu. Sebab kalau aku pergi awal pun tak boleh nak shoot juga. Lainlah aku pakai kamera yang kalis air ke, ataupun aku ada cover kan. So tapi kalau tempat dia tu, kalau kita ambil bukan pada waktu sunrise, dia akan panas lah. Maknanya cahaya tu memang khas gila lah. Sebab dia matahari naik kan. Bila matahari naik, bila dah lebih pada waktu dia, matahari akan terang kan kat kawasan tu. Kat situ macam tu lah. Tapi aku pergi tu masih lagi awal tebal, dapat lindung matahari tu. So adalah berapa gambar yang aku dapat. Antaranya gambar yang aku dapat ialah gambar aku guna telefon Nova 3i masa tu. Aku bawa 3 gadget, Nova 3i, 13T, Xiaomi 13T dan Fujifilm X-T200 aku. Masa tu aku cuba dulu lah gambar pakai Nova 3i. Aku pakai slow shutter. Nova 3i kan ada setting dia kan. Aku pakai slow shutter, aku ambil satu gambar boat yang ada depan dia pokok. Ni gambar dia lah. Ni gambar dia yang aku buat. So jetty belakang aku sikit je. Belakang aku sikit. Ni tempat dia orang parking boat. So aku ambil kat situ lah. Ni masa suasana yang dia orang tak ada kat situ je lah. Kemudian aku pergi pada gambar yang seterusnya, itu gambar satu orang dia tengah bersih rambut dia, bersih bot, dia buang air, dia cuci, dia masa tu lah aku pergi, terus aku snap, aku mencangkung lah kan, sebab nak ambil low angle. So aku mencangkung lah. Ada kadang-kadang fotografer profesional ni sampai dia menerap terus. Tapi dia dapat hasil tu lain-lain lah. Sebab kita kalau pakai smartphone kan, dia kita ambil, kita kan tak boleh nak flip screen kan. So kita lurkan lah sampai bawah, kita snap. Ada satu gambar ni aku snap, masa tu dia tengah kemar-kemar semua. Tapi ada satu gambar cuma aku tak update kat sini. Gambar yang dia tengah angkat air buang. Maknanya dia dah cedok buang. Tapi dalam masa yang sama aku duduk ambil gambar ni, abang tu memang sporting gila lah nelayan ni. Dia sembang kan. Sembang, dia cerita tempat ni memang cantik tu, ambil gambar matahari naik, dah ramai orang datang, dia cerita. So dia siap bagi tahu aku tempat yang kalau nak ambil matahari terbenam kat atas sana lagi, kat Pasir Panjang punya jetty kan. Macam tu lah. Dapatlah info maklumat. Dia orang suruh pergi jetty yang kat belah depan sana lagi. Tapi disebabkan waktu memang tak cantik gila, jadi aku shoot je yang mana aku nak ambil lah.
Maknanya kawasan tu je aku ambil. Sebab aku ada nampak satu apa kami roll kan, cahaya matahari keluar yang nampak di atas bukit tu, ada cahaya tu. So aku snap benda tu lah, aku kejarkan benda tu lah, sebab itu je yang aku nampak ada matahari yang ada pada waktu tu. Selainnya sebab itu memang nasib baik, sebab awan tebal dapat lindung matahari daripada seketul dia keluar kan. Sebab kalau pakai telefon hancur. Kalau kita tengok gambar ni pun dah ada over exposure dekat awan tu. So gambar seterusnya aku snap lepas dia kemar-kemar semua. Ada satu pakcik ni, dia bawa bot dia, tarik bot dia, dia setting sikit dekat atas, dekat jetty, dia ambil barang apa, masa tu aku tengah sibuk snap yang abang sama tu, dia setting semua, dia ambil bot dia, zap, dia terus meluncur seorang-seorang ke atas, ke depan lah, mana dia nak tu buat kerja lah. So masa tu aku duduk belakang, aku snap. Sebab momen ni bagi aku peluang kan, kalau kita lambat tak dapat. Tips dia ialah kita kena peka sekeliling. Kita tengok kanan kiri, selalu tengok sebab kadang-kadang masa momen tu, kadang kita nampak abang ni tengah buat satu kerja, yang abang ni pula dia tengah panjat ke, dia tengah back keyboard. Itu kadang momen kan kita nak ambil. Kalau kita sempat lagi dapat shoot tangan dia tengah buat kerja tu, lagi smart lagi kita panggil apa, close up untuk dokumentari tu ada dekat situ. Masa aku pergi tu sebenarnya ada lagi monyet kat sana semua tu, tapi monyet tu tak bawa satu cerita, so aku tak snap Kalau monyet tu datang kacau abang nelayan buat kerja kan, so kita snap tu ada cerita. Padahal seorang nelayan ni dia nak pergi ke satu tempat tu, banyak ujian dia kena menghadapi binatang kawasan situ, kemudian nak kena setting kabut lagi, lepas tu dia nak bersihkan kabut dia lah, tu banyak macam tu lah. Tapi aku dapat yang ni, masa tu monyet tu duduk tepi tengok dia berjauh dia tengok geng ni yang bot yang ambil gambar dia tak kacau. Sebab mungkin dia nampak tak ada makanan, so dia tak datang lah. Dan aku snap pakcik tu, dia tolak bot, kemudian dia naik bot, dia dah start mengayuh tu. Aku tunggu yang agak shot aku yang aku suka lah, aku shot yang aku suka tu aku snap. Adalah kau tengok gambar ni, inilah gambar dia yang aku snap waktu dia tengah bot tolak, kemudian dia naik bot dan dia berdayung terus ke kerja dia. Dalam masa yang sama tu aku masih lagi cari momen, sebab aku nak fokus sunset pun dah tak, sunrise pun tak ada lah. Dah tak ada, sunrise dah tak ada lah. Cuma dalam masa yang sama tu aku yang kejar momen je lah, aku kejar cerita je lah. Tak ada dah fikir nak ambil gambar cantik ke apa, sebab bagi aku gambar cantik ni dia macam bonus lah. Yang penting momen tu penting, itu kita belajar kat situ dulu, ambil momen. So aku dapat satu gambar lagi, pakcik tu mendayung. Kau tengok bot sampan dia terbalik kan, dia tarik sampan dia ke depan, bot ke sampan, aku pun pening lah. Dia tarik bot ke depan, tarik daripada belakang, dia pergi kat sana dan dia balas tu, dia pergi ke dia punya tempat nak pergi lah, tempat tuju dia. Tapi cantik aku tengok dengan pokok tu kan, pokok tu dia straight, kemudian dia ada macam daun tu, dia menunjukkan ke pakcik tu. So cerita tu kalau kau tengok tu nampak pakcik tu. Itu yang aku cuba nak buat gambar ni. So gambar ni aku rasa yang paling best lah bagi aku. Gambar ni paling best. Kemudian ada gambar yang bot berlapis kan, bot, lepas tu pakcik, macam tu lah. Atau aku ambil lah dia punya mana jarak daripada dia dah boleh start naik atas bot tu, maknanya dengan daratan tu, dah aku snap kat situ. Kemudian aku snap lah orang yang jalan atas bot, dia dah start lah, boom, semua tu aku ambil framing. So tak ada tu sangat, sebab apa nama ni,
Dia macam dah pekerjaan biasa macam tu lah. Kalau kita pergi sungai ke apa kan, dia ada orang dah naik boat jalan, dah mula start cari rezeki. Dan yang satu gambar ni aku snap daripada tempat aku berdiri Sungai Sekawan tu. Dia ada tengah laut tu tengah laut tu ada satu macam pulau, rasa cantik lah. Ni ada gambar dia aku tunjuk. Okay, ini pulau dia lah. Aku tak tahulah dulu sama ada dulu daratan sampai kat sana ke apa, ya tu aku tak dapat lagi info. Tapi sebab dia bina tu cantik kat situ kan, ataupun dulu dia pulau yang besar, lepas tu makin lama air naik ke, ataupun waktu aku pergi tu air pasang ke yang kat kawasan tu, aku tak pasti. Dekat situ, kalau tengok dekat situ ada jeti. Cuma ada satu gambar ni aku tak letak kat sini. Depan sikit dia ada jeti batu. Dia punya jeti kayu tu kat situ, depan ada jeti batu. Jeti batu tu aku tak tahu kenapa dia tinggal tangga je. Tangga je tinggal. Kemudian jeti yang kat situ aku tengok dia ada lah pergi. Cuma aku tak tanyalah orang kat situ, sebab masa aku tengah naik ke daripada dah snap gambar aku naik atas tu, dia orang dah sibuk nak pergi buat kerja balik, sebab tadi pagi tu hujan. Masa pagi hujan dia orang tak turun lagi. Bila start hujan berhenti, dia orang turun buat kerja. Aku pergi tu, bapak nak buat kerana kompok momen sarai dah tak ada. So aku fikir daripada aku datang buang balik, better aku buat cerita je. Aku ambil cari cerita sini Sungai Sekawan. So datang producer boleh search Sungai Sekawan, map dia tulis laman villa Sungai Sekawan, dekat dari situ. Senang tulis laman villa Sungai Sekawan. Kalau tulis kampus Sekawan, dia akan pergi atas sikit, kita nak kena turun straight lagi sampai ke bawah. So ni antara cerita yang aku pergilah kat Sungai Sekawan ni. Jadi di Port Dickson ada tempat macam ni. So kalau fotografer-fotografer yang menginap dekat Port Dickson, boleh try datang kat sini untuk ambil angle-angle yang menarik kat sini dengan momen-momen yang best. Nelayan tempatan, orang panggil dengan gaya tradisional dia orang ni yang masih lagi kekal jeti lama. Dengan cara-cara yang lama, macam tu lah. So bagi aku menarik lah tempat ni. So kalau datang Port Dickson, jangan lepas peluang, terus korang datang singgah sini. So itulah cerita yang aku nak cerita setakat ni. Aku harap korang support lah YouTube channel aku ni. Bagilah like, share, komen dan subscribe, dan perluaskan. InsyaAllah kalau next time kalau ada yang aku boleh pergi tempat yang menarik, aku akan kongsi lagi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.